Okay, let's say korang work on local machine, basically local host, dan korang kena tunjuk hasil kerja tu dekat lecturer korang. Okay, for example aku ada project ni yang aku run dekat local host aku, dan it actually dah connected dekat okay, aku just run dan dia run dekat port 8081, and this is the application itself lah. Okay, you can see dia just simple je. Dia ada greeting kat sini dan everything. You guys boleh test and wish you are fine and hit submit. So bila dia hit submit, dia actually masuk dekat sini so you guys can see. Dan benda ni dia run dekat port 8081 tu. So macam mana aku nak bagi benda ni available dekat luar? You can use Grok. Okay, you guys boleh je download Grok dekat kalau you korang pakai Windows. Okay, dan after you guys install the Grok, make sure korang buka lagi satu command. Okay, dekat sini korang macam Grok aku tu aku dah download directory dia dekat sini. Okay, after korang dah install Grok tu, pastikan korang pergi dekat directory dia, installation directory, dan korang type Grok ngrok HTTP sebab korang nak run over protokol HTTP. 8081 adalah port yang kita run kita punya application tadi kat sini aku run 8081 jadi tekan enter. Okay, Grok ni akan bagi public kita pergi follow link, tekan open. Okay, that's it. Nampak tak? So this is yang dah deploy di Grok, dan this is aku punya local host. So dua-dua pun running So yang ni korang boleh check dan korang boleh klik kat bio. Okay, aku dah letak dah link tu dekat sini. Korang boleh saja comment korang punya wish sheet ataupun greetings kat sini So cuba korang tekan dan cuba letak anything. Okay, so hopefully that video help macam mana nak gunakan ngrox. Okay, so shout out to Hafiz programmer. So aku tengok content daripada video dia tadi. Okay, cuma dia gunakan MacBook dan dia install pakai Mac, pakai Brew. So basically installation dia sama je, cara nak guna pun sama je. So shout out to brother Hafiz. You guys follow dia Bye bye.